Assalamualaikum. Hari ini kita nak pergi camping bersama keluarga di Betel Lintang campsite. Dekat aja dengan rumah. Aush. Kita nak pergi mana ni? Di camping. Camping, okey. Okey, kita dah sampai ke Betel Lintang campsite and glamping park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi dalam channel Zal Suhaimi. Okay, kali ini kita nak buat video. Kita nak bersama keluarga pergi camping. Di dekat rumah ya, sekitar Besut juga. Ni kita dah sampai dah. Ni tempat dia. Jom saya review tempat dia. Ni dia. Nama campsite ni adalah Betel Lintang Campsite and Glamping Park. Campsite ni berada di daerah Besut, Terengganu. Ni senarai harga dia lah. Tapak kemah 50, glamping 170. Tapi untuk musim ni dah dekat monsun ni, glamping tu dah ditutup lah. Diorang dah kemah dah kemah tu. Sebab nak lari daripada monsun kan. Tapi tapak kemah tu stay boleh camping lagi lah kepada mereka-mereka yang kental. Macam kita orang ni tak kental tapi gelenyar. Tahu dah musim hujan nak main camping juga. Tapi tak apalah, ni dia punya reception. Jadi ada peraturan-peraturan campsite lah. Tempat ni bersih. Bersih dan semua kemudahan ada. Ada plug point. Dan ada juga orang tengah bercinta tu di wakah, tak tahu siapa. Tempat bergambar. Sini ada kemudahan kayak, volleyball. Ini sepanjang ni lah campsite dia. Dari sana sampai ke sana, sampai hujung. Ini untuk glamping, Jadi kalau apa yang event-event besar boleh buat lah sini. Itu dia ada plug point. Dan ada lampu, ada tandas, ada surau, ada semua kelengkapan ada. Tapi kalau korang nak expect macam selesa kat rumah, tak boleh main camping lah, kena duduk rumah. Ni bola pun dia sedia. Kok apa tempat bola tampar pun ada, okey. Tu dia punya ada wakah-wakah. Kita tengok meja pun dia sediakan, memang dah ada tempat siap-siap. Tempat BBQ semua komplit. Wakah RM50 satu tapak. Nampak meja ada. Jadi kita akan bermalam lah di sini satu malam. Ini kita punya setup. Sana ada surau. Sana surau, sini tandas. Dan setiap pokok ni ada plug point. Ni ada plug point. Ada plug point. Tu semua ada plug point lah tu. Itu situ banyak. Terbaiklah campsite ni. Malam ni kita barbecue. Ni longkang. Ni sotong. Ya, sotong. Suasana malam ini kita makan Maggi. Tu budak-budak duduk sana, duduk main sana. Ni game. Satu lagi kita pasal lagi. Sejuk kau. Sejuk. Mandi ya. Mandi tepi tu ya. Dah dekat dalam. Tukar baju ni kak. Ya, you tu muda. Baju tu. Dia pakai dah malam. Basuh kayu. Oh, gong kayu. Gendai. Gendai gicah. Inilah situasi kita semalam. Alhamdulillah, semalam tak sempat nak video.
Hari ni awal pagi lagi, kanak-kanak dah turun ke pantai dan kita sedang menikmati sunrise. Ini Naufal tengah main break game. Dan ini para wanita menyediakan sarapan. Para ibu, ini para wanita. Hari ini breakfast apa, Cik? Hari ni breakfast jepuk. Oh, jepuk ya. Jepuk bawah. Ada dah. Spaghetti. Buah. Oh, spaghetti. Betul. Jaga. Nah, ini wakaf dia. Comel tempat ni, comel. Buat apa tu? Apa? Demai pasir. Cu, demai lagi, Cu. Demai lagi. Allah. Tegah tu. Pantai yang cantik. Ini adalah pantai Bertelintang, Besut, Terengganu. Sana adalah pulau perhentian. Cantik pantai ni. Pantai ni belum dikobek oleh orang lain. Ada orang tapi dia tak se-famous Bukit Keluar. Jadi kalau nak santai-santai memang okey lah sini. Privacy lah. Ate. Oh, mau kejap. Ni Abang Naufal. Deh, kita kat mana ni? Pantai? Ya. Dengar bemo. Okey, mama, kita pergi kat mata dia. Kita masuk dalam mata dia. Ya. Alhamdulillah dah selesai kita punya camping. Jom kita balik. Bel, mana Bel? Akan baju sekolah. Tak habis dah. Okey, jom. Balik. Bye-bye. Bertelintang campsite. Next. Mana Bel next? Bel, next. Next. Next, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oh, next. Semua letih lah aku. Okey, jom kita balik. Bye-bye. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.